Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel AJ. Wow. So guys, hari ni hari terakhir AJ berada di Hotel Royal Chulan Damansara. Sebab apa guys? Sebab hari ni AJ dah nak kena ambil barang untuk bergerak dari sini guys. So hari ni AJ bersama assistant. Hai sikit. Hai, Nama apa? Bagi tahu nama sikit. Rafi. Guys, the memories dekat RCG guys. Okay. Berat sebenarnya guys. Tapi nak buat macam mana guys kan? Life must go on. Macam ni lah kehidupan guys. Bila tengah rapat, tengah bonding, tengah seronok tu memang seronok guys. Tapi bila time perpisahan ni guys, dan ni lah paling berat sekali guys. Sebenarnya dalam e-sport ni guys, tak kisahlah dalam mana-mana team pun kan. Tapi kalau dengan girlfriend, tak tahulah kan macam mana, apa rasa kan kena tinggal dengan girlfriend lah. Itu saya tak tahulah guys. So sekarang ni saya nak kena ambil saya punya PC dulu. Nak kena settle up saya punya PC dulu kat sini guys. So kau boleh nampak kat sini, dia dah buat je punya bag kat sini. And then so jom kita kemas PC ni dulu guys. Let's go. So guys, kita kena kemas-kemas dah. Korang rasa season depan AJ team mana guys? Korang tak AJ team mana guys? Sebab AJ dah tak dengan CG kan sekarang ni. So korang rasa AJ team mana guys? Tak situ. Saya ingin nak masuk AI team sebenarnya. Oh salah bukan AI team lah guys. Sorry. So korang rasa benda-benda ni akan jadi ke guys? Tak expect tu kan benda-benda ni akan jadi guys. Serius tak expect. Sebab saya rasa macam too fast to move lah guys. Masih awal lah Tapi balik lagi guys, life must go on bro. Apa-apa pun good luck untuk team CG. Thank you for the opportunity. Thank you sebab kita dah harungi macam-macam dugaan, cabaran, macam-macam halangan yang dah kita tempuh. Ada gaduh, ada suka, ada gembira, ada duka kan. Tapi itulah guys, semua ni akan jadi memori ya guys. Segala video yang AJ buat, segala bonding yang korang tengok kan, macam mana kita orang macam ni brotherhood. So tak boleh lah guys. Okay lah, korang enjoy this moment, okay? Tiba-tiba guys kita bawa bag ni guys. Tak expect sebenarnya guys. Saya ingat saya bawa luggage kosong je, tapi tiba-tiba ada pula benda macam ni.
Okay. Ni. Ujung-ujung agak. Ni pusing 2 kali ke mana? Happy birthday bodoh. to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Let's go. Trek, sekarang trek. So guys, AJ dah siap kemas barang-barang PC. So next AJ akan tunjuk apa yang kenangan yang ada kat sini guys. So nanti AJ tunjuk dekat mana tempat training. Sebab itu kan tak sempat nak buat video guys. Tiba dah gerak dah kan. Hopefully PC aku tak pecah kan. So guys, inilah tempat training kita orang. Dan ya, terakhir guys. Sedih lah guys, sedih lah dok. Korang tengok kat sini guys tempat training paling selesa guys. Tempat scream, ni tempat untuk tengok movie, nampak ada kursi todak. Nampak guys, so sebelah tempat training kita orang ni, korang tengok ada apa sebelah ni guys. Ada ice skating ada ice skating sebelah sana. Ada ice skating. So thank you for all the sponsors. CG Training Room. Okay guys, so inilah dia guys. Tempat mencipta kenangan, mencipta memories, mencipta segala-galanya untuk CG, untuk dunia MLBB guys. Shout out to Ciku guys. Thank you brother. See you next season brother. Okay Ciku guys, bye bye. Thank you all the CG members guys, especially. So inilah tempat training kita orang guys. Kau boleh tengok kat sini. Kat sinilah gaduh, kat sinilah seronok, kat sinilah happy, kat sinilah berbalah. Semua benda kat sini guys. Okay. So right now no one here. Okay, so korang tunggu live up CG next season guys. Good luck untuk CG. Ni tempat review guys. Ni untuk review. Lepas tu sebelah sana untuk macam note-note, apa-apa note kat sana. Okay. So ni guys. Korang tengok satu persatu guys. Mainkan tempat training macam ni guys. Selesa ke tak selesa guys? Tempat trainingnya guys. Boy and bye CG. See you on top. Good luck for all my friends. Mana-mana yang dah pindah team, yang stay, yang keluar. Good luck semuanya guys. Semoga dipermudahkan segala urusan korang, okay? Saya randomly guys buat video ni. Saya tak expect pun nak buat video ni guys. Tapi tiba-tiba saya rasa macam nak buat video sebab ni satu kenangan kan guys. So guys, inilah lift yang banyak kenangan untuk play CG. Oops. Let's go, assistant. Mana? Kiri ke kanan? Kanan. Okay, baik. Jom. Assistant dah penat guys, assistant?
Dah penat ke belum? Belum? Okay. So, kita suruh assistant cari kereta dulu. Hari ni PA saya ni adalah seorang budak handsome. PA kena buka bonet. Nak letak barang ni PA. Macam mana buka bonet PA? PA dah lupa dah buka bonet macam mana. PA dah lupa guys saya buka bonet. Ni tekan ni PA. Tekan. Angkat. Okay guys, so kita tunggu next player siapa pula yang datang Kau rasa siapa? Bilik kita level berapa? Level 3 tu Okay, tekan. Okay, good. So sekarang ni kita tunggu dulu. Kita nak pergi naik bilik dulu. Tapi bilik tak boleh tunjuk guys, privacy. Bilik korang tak boleh tengok sebab privacy, okay? So saya tunjuk jalan menuju ke bilik je guys. Jalan menuju ke bilik, korang gerak dari sini. So, dalam bilik kita orang ada gym guys. Ada gym, ada spa, semua ada guys. Tapi tak boleh tunjuk Okay, inilah bilik kenangan. 3. Kalau 3 depan ni apa guys? Maksudnya ada AJ, ada Gary, ada Ciku. Okay. So sekarang dia tunjuk dulu facility apa yang ada kat sini. Pia dah penat ke? Dah penat ke? Belum. Belum. Okay, bagus. So ni lift yang kedua untuk pergi ke tempat lain. So sekarang ni guys, dekat sini ada spa, ada gym. So korang boleh tengok kat sini guys. Inilah spa tu. Kat sini ada spa untuk korang massage, korang yang longo-longo badan, penat main ML, boleh spa kat sini. Untuk play-play CG yang baru, korang boleh spa kat sini. Ni tempat training, tempat gym. AJ pagi-pagi kat sini main gym, dah gelap lah tapi guys. Tapi ni lah gym dia guys Okay. So dekat gym ni pula guys, kau boleh tengok ada apa Dia tunjuk ni. Ini rahsia sikit antara kita guys rahsia Dekat gym ni ada bantal. Tak, salah. Okay, ni lah je nak tunjuk ni. Oh bukan. Sorry. So guys, let me introduce you guys. Inilah yang AJ nak tunjuk-tunjuk tu. Ada stesen MRT. Tepi ni je guys, stesen MRT. Pasal orang main mercun guys. So sekarang ni dekat sini cuaca dah macam nak hujan sikit-sikit. Ni adalah swimming pool dekat Hotel Royal Chulan Damansara ni guys. Sini pun banyak kenangan juga bersama. Mandi tak pakai baju, mandi seluar pakai seluar, baju je tak pakai. Okay. Mandi tak pakai baju, mandi segala-galanya mandilah kat sini guys. Okay. Ni dah tutup lampu guys, so dan saya tak nampak sangat. Tapi meriah lah sini guys. Okay, so let's go. Kita kemas barang dalam bilik lah guys. Bilik tadi tunjuk bilik privacy kan. So saya tunjuk part-part yang okay lah untuk public tengok kan. Okay guys, so dekat sini lah tempat kita orang makan. Kat sini banyak juga kenangan-kenangan kat sini. So dah sunyi dah. Thank you untuk Chulan Corner sebab bagi kami makan free dan tak jemu kan. Dah tak jemu hadap muka kita orang order makan. Makan bukan yang biasa-biasa guys. Makan lamb chop, chicken chop, semua western. Segala makanan semua dah guys. Hampa nak telok 3 ke 5 ke 10 semua dah bagi guys. Order je guys. Okay. Thank you untuk Chulan Corner. Abang Sri, terima kasih. Okay. So settle guys. Till we meet again. So sebelum kita move to the next, saya je nak tunjuk sikit lobby untuk Royal Chulan guys. So ni jalan ni, kalau korang jalan ni boleh lalu The Curve. The Curve tepi tu. Memang pagi-pagi akan jalan kaki, lepas tu pergi je The Curve tu guys. Macam tu. So dekat kan.
Macam-macam lah benda-benda yang ada dekat sini guys. Semua dekat-dekat guys. Okay. So kau boleh tengok kat sini. Inilah lobby untuk Royal Chulan. Thank you so much Royal Chulan Damansara sebab bagi peluang stay kat sini, bagi kemudahan yang ada kat sini. Okay, terima kasih sangat Royal Chulan Damansara guys. Recommended guys, hotel recommended. So guys, tengah kemas-kemas tadi jumpa pula kenangan. So yeah, good luck everyone here. Okay, see you guys next season. Bilik legend guys, 317. Okay, ni bilik legend guys Kalau korang masuk CG, ni bilik legend. Kalau masih stay sini je beritahu ni bilik legend. Bilik main event ni. Siapa-siapa duduk bilik ni akan jadi bilik main event. Maksudnya bilik ni akan jadi bilik berkumpul. Macam mana korang tengok High Council? Oh tak, salah. Okay guys, let's go. My PA saya pun dah penat. Dah tak ada tenaga dah saya punya PA. So nanti kena belanja dia. Nak apa? PA nak makan apa? Nak air je? Air apa? Nak air suam? Bagus PA ni, jimat duit. Kesihatan kena jaga PA. Air suam je minum. Let's go. Sebab PA saya kuat tau. Let's go guys. Abang vlog ni tak ada macam planning apa pun kan guys. So harap korang enjoy guys Harap korang enjoy Tengah sedih sebenarnya, tapi itulah, air mata jantan kena simpan guys. See you Royal Chulan Damansara guys. Sebelum meja nak balik ni, meja rasa macam ada nampak seseorang lah guys. Sabar jap, kau rasa siapa guys? Sabar jap. Kau sabar sini, kau tunggu sini jap. So guys, sebelum je gerak ni, je dah nampak seseorang guys. So kau rasa siapa guys? Jom kita tengok dia. Kejap dia jap. Brother, Allahu Akbar guys. Kau rasa siapa guys? Kau nak tengok ke tak nak? Tunjuk ke tak ke part tu Boleh kat kau ni. Tak, asal kau kat sini? Aku nak kau barang kat tu. Tak, sekarang ni asal kau kat sini? Kau jujur Tak, sekejap sabar. Daripada kau tanya asal kau kat sini. Tak, sekarang ni tengah cuti. Asal kau kat sini? Asal kau kat sini. Kau jawab dulu, kau punya video. Guys, Asal kau kat sini. Tak, kau jawab dulu. Aku dah jawab tadi. Yelah, aku tak tahu. Tak, kau ni. Sekarang ni asal kau kat sini ni? Kalau aku nak pergi ambil barang. Ambil barang. Ya dah. Tapi tak tahu lah semua barang ke apa ke. So guys, adakah kau akan tengok kita orang keluar? Tak, bapak random lah. Asal kau keluar? Asal kau keluar? Kau keluar kat Tak, aku nak pergi ambil barang. Tak, sebab tadi aku dari Kuala Langat. So singgah sini. Singgah Tapi sini. ambil semua barang ke apa kita tak tahu lah. Tengok sana. Tengok part tu lah. Tengok baju. Okay Ger, good luck Ger. Apa-apa pun good luck untuk future. Good Apa? luck. Aku stay sini lah. Ya, tak, aku cakap good luck. Aku Okay. cakap je good luck. Tak. Tak, sebab tak tahu nanti macam mana ke depannya macam mana. So aku cakap good luck dulu untuk kau. Apa pun kau buat yang terbaik lah. Okay? Okay, Sebab Gary sekarang dah makin besar kan. So apa lah video kau punya depan ni? Apa lah kau cakap? okay guys. So good luck Ger. Apa pun aku just nak Patah dua kata sikit lah untuk orang yang video ni mungkin week ni kan. mungkin. Okay, so Okay, barang siap ada kereta. okay. Untuk orang-orang yang support CG, just nak cakap thank you sebab support kita orang. And korang akan tengok next season apa perubahan yang CG ada. Mungkin ada kita orang, mungkin tak ada. Mungkin ada sebab kenapa kita orang nak ambil semua barang kan, tak tahu lah. So korang tunggu announcement. Okay guys, tunggu announcement guys Apa pun korang janganlah support CG je, support lah individu juga. Support Manalah tahu kita orang back support lah AJ, support lah Gary. Tapi kalau kita orang still CG, jangan lupa still support CG. Korang tengok sekarang baju saya dengan AJ kan warna hitam. Ya, asal kau hitam aku putih tu. Jaket. So nanti part 2 korang akan tengok kita orang jaket warna apa. Jaket saya bagi hin luar. Aku bagi hin luar jaket aku. Jaket aku guys ada warna hitam. Jaket kau ada warna hitam. Jaket kau? Hin lah, aku bagi hin besar terus. Hin besar. Tapi kalau aku pergi kan tak payah lah. Pergi ke mana aku?
Janganlah. Kau beritahu je lah. Okay, Hin aku pula Jack. Okay, aku bagi 2 hin lah. Satu, baju tu warna putih dengan tim aku penagih M series. Tim M series lah Gary. CG penagih M series. Ha? CG penagih M series. Okay guys, so kau teka lah kita orang ke tim mana kan. Tak tahu lah mungkin partner kacik ada lagi ke tak. So Semoga ni lah. semoga apa-apa pun lah kan. Semoga kalau kita dah tak ada guys, sorry guys. Sorry guys, dah tak ada orang beli ibu kat korang lah guys. Okay. Kau ke masa tu ke? Dah lama? Sebab mungkin rak-rak pun kau ambil semua lah. Okay guys, so disebabkan PA kita dah buat job yang padu tadi, so sekarang ni kita nak bagi dia hadiah sikit guys. Tutup mata. So kita akan bagi upah dekat kita punya PA untuk dia beli apa yang dia nak lah, guys. Okay, buka mata PA. Ke tak PA? Jadi PA ejen lagi tak? Tak sayang pun. Terima kasih sama-sama. Jangan lupa follow, subscribe, like, share, komen, bagi pendapat korang. Di mana yang sesuai ejen masuk guys. Adakah dua kacik akan berpisah? Adakah ejen dengan Gary akan berpisah? So korang rasa mana satu? Korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, bye. Assalamualaikum.